Betul-betul penasaran bapak ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Jangan macam ni. Bapak, ada nyawa dua ke? Ni. Tapi tak ini boleh. kan Macam ternyata ni, boleh macam ni. jadi tempat pelancongan. Ya kan? Jangan abang use Tapi tengah. kalau tersilap boleh Macam ni. boleh lock out, geng. Ini ada pelancongan. Bang Yus. Nanti flag ini. Flight delay. Flag delay nanti. Hati-hati ya. Hati-hati memang wajib kat sini. Jangan dekat-dekat sangat. Tapi ada belakang Sebab nanti 2 inci. cepat lock out. Harus hati-hati. Okey. Besarnya lubang ni. Kita harusnya dari sisi sana lagi ni kan. Baru nampak. Okey. Macam mana? Terima kasih. Dari Malaysia. Nampak wajah ni orang Malaysia tak? Kenapa gelap? Nampak adik ni ngaku aku orang Malaysia, geng. Gelap betul kali. Aku kena tukar IC ke? Takkanlah sekejap boleh. Takkanlah aku tukar IC, dek. Aceh belum berjaya lagi. Dapat saya sekali lagi. Kakak tolong depan lagi, kakak. Habis Nak depan lagi ke? Ni. Nak cepat lock out. Sisi ni. Belum nikah lagi kan? Cepat lock out nanti. Hati-hati. Gelap. Kita kena ingatkan ni ramai kat sini. Itu lagi. Ya Allah. Kena hati-hatilah ni. Padahal dari pagar ni lah. Konoha kan. Okey. Peraturan untuk dilanggar. Nampak? Silakan. Nampak situ. Silakan. Kalau nak langgar silakan. Aduh. Betul-betul penasaran bapak ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Jangan macam ni. Bapak, ada nyawa dua ke? Ni. Ya Allah. Dah ketawa. Ini anak bapak. Macam ni. Anak bapak. Izin Pak ya. Macam Fatih Izin cakap untuk tadi. buat vlog lah. Jangan. Masuk YouTube. Kita juga habis dari Malaysia kemarin. Oh, habis dari Malaysia kemarin? Ya. Juga. Di mana di Malaysia? Kejap. Siapa tadi yang pernah ke Malaysia? Ini? Iya. Di mana ke Malaysia? Ke Menara Kembar itu. Oh, ke Menara Kembar. Ini planningan kita ni. Ini nanti buat menara berkembar sini. Ini kita gali dulu kan? Ya. Lepas kita gali nanti kita buat kontrak. Jumpa Upin tahu. Ada jumpa Upin? Enggak. Enggak. Ya, Siapa sini. jumpa? Kak Ros? Ke sini. Ke mana? Oh, dia tunjuk ini. Ya. Kejap, blur pula HP aku. Kejap. Minta bentar pinjam. Ya. Bukan, handphone tu. Inilah dia tunjuk. Kan? Nanti desain dekat sini di yang lubang ni macam ni kita buat, enggak? Tak, terbalikkan. Terbalik bawah ni. Berarti nanti model kebalik. Model kebalik macam ni. Berapa hari dekat sana? Menara berkembar, geng. Study tour. Oh, study tour. Oh, Habis ini itu ke Malaysia. Nginap di? nginap di mana? Mana ya? Lupa. Itu KSCC. Itu kat SCC. Enggak. Adik jangan buang batu, nanti keluar buaya. Keluar abang Kaza nanti. Aduh. Oh, berarti study tour. Iya. Pertukaran pelajar. Ya. Berarti ini kuliah di mana di sini? Belum kuliah, masih SMA kelas 3. Oh, SMA kelas 3. Dekat sana di mana? Bukit Bintang, Shah Alam, Perak. Kat mana? Di dekat menara ni. Dekat Menara KLCC ada hotel. Nama hotel? Nama hotelnya apa? Tak tahu. Okey. Iya. Tempat-tempat ni yang gabung study tour tu di sekolah di Malaysia juga kan? Di bandar. Di bandar, sekolahnya di Ya, bandar. di Bandar Aceh. Oh, di Banda Aceh. Oh, sekolah. Berarti adik ni sekolah di Banda Aceh. Ya. Di sini lagi tempat nenek. Oh, sini tempat nenek. Oh, okey. Ini udah ke Malaysia juga? Enggak, nanti kita 2080. Tos dulu. 2080 kita ke Malaysia. 2080? Ni dah kakek-kakek. Nanti kita jumpa lagi. Kakek betul. Kakek pula. Oh, berarti kakak di Banda Aceh SMA apa? SMK Farmasi. Oh, SMK Farmasi. Oh, maknanya di bidang inilah. Bidang farmasi. Ya. Macam Bang Syawal, kan? Betul. Nampak dah. Bang Pion tolong ke depan lagi. Jangan Ke depan, Bang. jangan. Ke depan, dah. Lompat terus. Anak isteri tak ingat lagi ke? Okey, Kak. Makasih sharingnya. Apa yang boleh diambil daripada Malaysia? Pas pertama, first time kan datang Malaysia? Ya. Biar aku yang tanya. Okey. Okey. Pertama sampai apa yang rasa shock? Kultur shock lah. Rasa shock. Sana tuh bersih kayak gitu. Habis tuh adem, enggak berisik kayak gitu. Kenapa? Kenapa macam ni? Tak, okey, kenapa? Kita rasa banggalah sebab orang suka negara kita, nampak realiti apa yang Malaysia dah usahakan selama ni dan hari inilah hasilnya. Alhamdulillah. Kejap. Aku nak ambil posisi dulu. Okey. Depan lagi kalau boleh. Takut aku ni. Betul. Ke depan okey, jangan ke belakang. Kan? Okey. Ajukan pertanyaan yang Tak berisik. Bersih, nyaman kayak gitu. Udaranya pun segar gitu, dingin.
Dingin Sejuk. ya. Sejuk. Bahasa sana sejuk. Ya, sejuk. Kalau sana sejuk. Okey, tak berisik tu segi apa? Sebab kalau orang Konoha memang faham berisik tu apa. Kalau orang Malaysia, okey, tak berisik dari segi kelason ke, tak kepo ke orang Malaysia? Macam mana? Kan bilangnya Macam mana bilang? dari jalan gitu. Kalau di sini kan banyak ribut-ribut bunyi kendaraan, klakson-klakson. Nah, kalau di sana tuh adem gitu. Marah-marah hon klakson macam tu. Okey. Suara hon. Okey, lantas terus ke KLCC. Okey, selain daripada KLCC, Apa yang menarik di Malaysia? apa tempat yang menarik? Kemarin cuman ke Menara Kembaran di Malaysia tuh doang. Oh, sayang. Berapa hari? 3 hari, terus 1 harinya ke Malaysia tapi pulang pergi. Oh. Ke Malaysia ke Singapura. Oh, ke Singapura lagi. Singapura. Mana menarik Singapura sama Malaysia? Dua-dua menarik karena baru ke berarti sana. Tak ada perbandingan yang lebih hype. Biasa orang kan kalau kita tanya macam tu kan, mana menarik Singapura? Menarik Singapura. Ya kan, biasa orang bagi jawaban macam tu kan. Betul. Tapi Malaysia berarti hampir setara lah. Jangan melampau jangan sombong sangat. Okey, Pertanyaan lain. makanan. Makanan apa yang Makanan apa? Coklat, kemarin beli coklat. Yang pasti coklat. Coklat apa? Berries. Bukan. Bukan, Coklat coklat apa? apa itu namanya? Dia ada warna hijau, pink sama biru. Tiramisu. Bukan. Kan, hijau, pink, biru. Tak tahu coklat apa. Okey. Okey, kalau itu yang coklat. Kalau makanan? Makanan yang udah coba tuh nasi lemak. Okey. Terus gak tahu apa namanya. Nasi campur nasi kandar. Bukan. Nasinya itu Warna biru. enggak. Warna kuning. Warna kuning. Iya, Nasi ayam. Nasi kandar. gak tahu namanya. Itu namanya. Okey. Okey. Enggak. Kita pergi satu je. Nasi lemak. Apa yang kalau di Aceh ni hampir setara dengan rasa nasi lemak? Nasi apa di Aceh ni? Guri. Nasi guri masuk atau nasi ayam penyet? Nasi gurih ada rasa macam nasi lemak tak? Beda. Kalau di Okey, sana beda. sambalnya manis, kalau di sini pedas. Nanti buat konten kuliner ya. Boleh nanti. Konten aku nanti dapatkan konflik. Okey. Kita tak payah tanya banyak-banyak. Kapan mau lagi ke Malaysia? Tunggu ada duit lagi. Adik ni? Adik bila nak ke Malaysia? Tadi dah confirm. Kata nak jumpa Kak Ros? Tak nak. Tak nak jumpa Kak Ros? Opa? Tak nak. Jumpa ni lah boy. Filipin. Boy nak. Boy nak. Papa Zola nak? Upin inilah Ipin, Papa Zola sebenar. Saya lah Papa Zola. Inilah Papa Zola. Pengisi suaranya. Taklah. Nanti ke Malaysia Jom kita berenang. Berenang? Jangan. Tunggu, Pak Cik ni lagi hidupkan air ni. Kolam renang belum siap lagi. Belum siap lagi. Belum disemen. Sabar nak berenang. Okey, makasih Dek. Ya, sama-sama. Nama siapa? Ya. Baru Alifia. Cantik nama. Zahira Alifia. Enggak, Alifia Syafira. Yang ni? Alifia. Yang ni? Iliza Fadila Kinami. Panjangnya nama engkau. Engkau ni budak 2080 ah? Adik. Panjang betul nama. Sepupu. Sepupu. Ya. Ini 8 tahun. Oh, 8 tahun. Boleh agak dah ni. Sering bawa budak-budak. Ini masuk beg. Suka budak-budak. Ini masuk beg tak? Yang tak mak koper. Oh, tak muat koper. Sebab koper kan 30 kg. Betul. Berapa kg? Dia pun 30 kg. Kejap. Ini dah melampau sangat ni channel aku kan. Harusnya review tempat lain. Ini review tak sinkron. Ini tentang bahas sinkhole lah. Sinkhole. Bahas Malaysia pula. Dah bahas Malaysia. Pasal konten aku Malaysia makanya nak review ini tak jadi. Jadinya ke Malaysia. Perjalanan adik ini. Adik ini mungkin boleh jadi salah satu kuliner kan. Dia bisa merasakan perbezaan makanan kan. Kat sana beza tadi katanya kan. Dah lah. Aku tutup aja akun ni lah. Aku jual aja akun ni. Tutup video. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik dulu nak hantar bantuan lagi. Let's go. Kita apa ni? Okey. Dah let's go.